Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat kalau semua abang-abang. Pak Long doakan semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani liku-liku kehidupan kita seharian, insya-Allah. Dan Pak Long doakan juga semoga kita semua diperluaskan pintu rezeki kita. Amin. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi kita di Pak Long AC Channel. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang support Pak Long. Yang banyak support Pak Long, terima kasih. Banyak-banyak yang tak terhingga. Okey, hari ni Pak Long ke kebun untuk buat satu projek, iaitu projek buat petak daripada kayu untuk diletakkan di kebun tebu tu. Macam di Jepun-Jepun buat tu. Kalau try buat yang macam tu tengok. Petak tu nanti Pak Long akan tanam mungkin kunyit, benda-benda yang ringan-ringan. Kunyit ke, sayur-sayur apa yang patut, selagi yang boleh lah. Pak Long akan buat petak tu daripada kayu-kayu yang Pak Long punggah daripada danga Pak Long hari tu. Tu kayu tu. Okey. Jom kita tengok lagi Pak Long nak buat, tengok nak jadi tak jadi. Kalau jadi mungkin dapat banyak, kalau tak jadi mungkin sikit-sikit lah. Tengoklah hari ni takat mana yang Pak Long boleh buat, kita try tengok. Boleh dapat banyak, okey, alhamdulillah. Kalau tak dapat banyak, takat tu saja kemampuan untuk Pak Long. Okey, baik, jom.
Okey, siap dah satu. Ni terbalik. Nampak kayu tu kan. Kayu tu dia naik kat atas bukan. Yang tu sepatutnya di bawah. Siap dah tu. Ukuran dia 3 kaki dengan 42 inci. Ukuran dia. Nanti tengok belum pergi bubuh kat sana pula. Jadi macam mana keadaan Okey, jom. Kalau nak bersihkan dulu sini. Lembab. Kena bersih dulu kawasan ni. Nanti baru letak kat sini lah.
tanam pokok serai, pokok serai lagi, pokok kunyit. Pokok kunyit yang pada korek-korek tu ni. Kalau tanam pokok kunyit, petak yang pertama ni. Ini mudah ya, kita letak ya, nanti dia tumbuh lah. Ini lebihan kunyit-kunyit palung korek pada kat dangar palung dulu ni. Palung korek, hari ni palung nak tanam pelik sini. Daun satu lai pun dah RM1 dah. Jadi baru tanam sini untuk nanti moga-moga ada hasil, insyaAllah. Tak boleh daun dia, ubi dia pun jadilah. Okay. Palung nak berbunyi dulu, nanti tengok petak lain palung akan buat, tengoklah nak tanam apa-apa yang sesuai. Okay, tak sampai minit lagi, dah lagi. Okay, ni kunyit lagi, banyak lagi, panen dah banyak, tak risau. Tu yang tumbuh dah pun dah. Doang-doang kalah bunyi palung tumbuh. Di atas dia. Okey, selesai petak yang pertama balung buat. Balung tanam kunyit. Macam inilah rupa dia. Nanti nak kena buat banyak lagi. Kalau rajin lah. Buat petak bagi banyak, tanam macam-macam lah. Ucai kah, apakah, selom ke apakah, nanti balung akan tanam. InsyaAllah. Kalau ada tenaga lah. Kalau tak sibuk dengan tiny house lagi, balung akan terbuat. Nanti sini kita suruh maklum jaga lah. Ni kebun dia, okey. Okey, jom siap makan ni. Tengok cari palung terbat lagi dah tu. Kalau kita siap, okey, palung akan bubuh. Tapi tak buat macam ni, palung kalau keluar sini. Tapi palung tunjuk, kalau kata palung dah siap, palung akan tunjuk. Okey, jom kita buat lagi satu.
lagi satu. Dia jadi dua lah. Lagi perlu pergi tanam kat sana. Okey. Dua baru lah. Nanti kita sambung lagi ya kat sebelah sini. Tunggu nantilah. Bila tak tahulah. Kita akan sambung. Setiap lorong kita akan bubuh. Lorong sana kita akan bubuh. Lorong sana akan bubuh. Nanti kita tengok macam mana. Buat permulaan dua yang ni dulu. Ni pun tak bubuh tanah lagi. Kena buat aja bagi tanah ni. Nak menyangkui. Batu usia. Okay, yang ni dah siap. Nanti kita tanam bunyi. Yang ni kita tengok nanti nak tanam apa kita tak tahu lagi. Okey, selesai dah. Ni kita buat petak-petak tu, kotak tu untuk tanaman ringan-ringan saja. Okey, kita akan buat sembari sana nanti. Tengoklah nanti. Okey, jom. Rehat dulu. Okey, baru rasa cukup lah untuk video kali ni. Video main santai-santai, main buat petak kayu saja untuk tanaman kunyit dan sebagainya, insyaAllah. Itu untuk memenuhi ruang kebun tebu Palong tu. Sementara kita tak mulakan projek untuk tiny house lagi. Projek tiny house mungkin untuk plaster dinding sebelah dalam, insyaAllah. Tunggu bajet. Tunggu bajet turun baru kita boleh buat, insyaAllah. Sambil-sambil itu ada ruang, ada masa kita buat dululah yang mana sepatutnya, yang rasa teringin di hati untuk memenuhi ruang yang ada, insyaAllah. Bagi sahabat-sahabat yang selalu view video Palong, terima kasih yang selalu komen. Terima kasih anda semangat terbaiklah. Dan subscriber baru, terima kasih banyak-banyak yang subscribe Palong. Terima kasih. Tak kira lah di Malaysia ke di mana, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Tanpa anda siapalah Palong. Okey, ayat baru ya. Okey, kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.